Ya guys kat lampu. Mana lampu tu? Ada tak lampu? Ada. Okay, jom. Goyang bagi tahu guys Dah lama tak buat live. Dah lama tak buat live jalan ni. So kita tak tahu goyang ke tak goyang. So kalau goyang bagi tahu. Jangan korang yang goyang. Jangan korang yang goyang sudah. Korang goyang aku tak tahu nak buat macam mana. So korang tengok satu location ni. Ini satu location yang pernah ada sejarah sini. So kalau ikutkan Kak Long tahu pasal Kak Long pernah lalu sini dengan Lilawan. So ni salah satu tempat yang pernah berlaku sesuatu dengan dia. Apa dia? Bakar. Orang bakar? Bakar apa tu? Oh, bakar rokok. Bakar rokok, memanglah. Okay, jom. Kita masuk dalam, kita tengok jap. Kalau goyang, bagi tahu guys Kalau apa-apa, kalau korang nampak sesuatu, bagi tahu. Ataupun korang nak saya slowkan benda ni pun bagi tahu. Okay, kita relax sekejap. Kita tengok keadaan sekeliling. Okay guys, satunya saya minta korang pakai earpiece. Okay, pakai earpiece. Korang abaikan dengar yang dekat luar. Kalau korang nampak apa-apa, bantu saya dengan screenshot. Okay. Kalau ada screenshot, boleh share dekat DM. Ataupun share kepada wahabi saya. Ataupun sahabat-sahabat yang ada. Okay. Sekejap Okay tak? Ada squirrel. Ada squirrel. Apa sebab tadi? Squirrel Tengok laluan macam mana. Okay, boleh jalan. Kita masuk. Selagi boleh masuk, kita masuk. Okay, apa saya akan buat? Saya jalan sikit-sikit dan saya akan stop untuk lihat sekeliling, untuk anda semua lihat. Kalau korang nampak apa-apa, korang bagi tahu. Ya. Korang boleh screenshot. Ataupun korang nak saya alih ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Ini adalah kiri, sebelah sini kanan. Okay.